Dengar sini, geng. Tahi hama habuk tu, sumpah, antara allergen paling bahaya di muka bumi. Kau sedut bermiligram tiap malam kot. Dalam setiap gram habuk rumah, ada 100 hingga 1000 partikel tahi hama. Bila kau guling-guling atas katil atau tepuk bantal, benda sial ni naik ke udara, terus masuk hidung dengan paru-paru kau. Protein dalam tahi bangsat dia orang tu agresif sangat, sampai sistem imun kau jadi gila. Dari situ datang selsema, bersin, mata gatal. Dan pesakit asma pula, boleh kena serangan sesak nafas tengah-tengah malam, sial. Sains cakap, lebih kurang 80% pesakit asma alergi dengan hama habuk ni. Kalau kau bangun pagi hidung tersumbat atau mata merah, memang sahlah pasal bangsat-bangsat kecil ni punya kerja. Hama ni pula suka sangat tempat panas lembab, jadi katil kau tu macam hotel 5 bintang untuk diorang. Suhu 20 ke 25 darjah Celsius, lembapan dari peluh kau 70 ke 80% dengan banyak gila makanan berupa kulit mati kau. Memang syurga jahanam lah bagi diorang, sial. Yang paling haram jadahnya, bila hama tu mati, bangkai dia pecah jadi partikel kecil-kecil. Benda tu pun berterbangan di udara dan sebabkan reaksi alergi yang sama. Jadi mati pun sama je bahaya macam hidup, setan. Tonton video penuh di saluran YouTube Terkejut Gila.